Okay, hampa. Top 3 FOMO sekarang ni, kek ni kan, bisa matcha, strawberry. Dekat dalam ni ada layer kek, ada strawberry lagi, ada matcha lagi. Dengan harga RM12.9 je, tak sampai RM15 ni. Sekarang kan tengah trend kan, matcha, strawberry. So, hampa kena grab yang mana peminat matcha dan strawberry, memang gabungan yang sangat ngam. Ni top 2 FOMO kita. Siapa penggemar tiramisu, dia try kan dia punya cake in can flavor tiramisu. Tengok ni, cantik kan? Okay, yang ini dia punya flavor dia sangat-sangat sedap tau. Sama macam tiramisu yang kita boleh dapat dekat mana-mana kedai. Okay, walaupun dia RM9.80 saja, tapi rasa tiramisu dia sangat sedap. Berbaloi untuk besar ni. Okay, siapa-siapa yang nak dapatkan flavor tiramisu boleh dapatkan di Demaris Bread. Kalau hampa tengok ni yang saya pegang ni, top 3 daripada kita punya cake in can. Pistachio, hampa tengok ni, sedap. Tengok colour dia apa, dah hijau, dah boleh orang nampak colour dia. So, siapa yang peminat pistachio kalau hampa nak, memang boleh dapatkan di Demaris Bread. Hampa tengok kacang dia pun dah penuh ni. Sampai ke bawah kacang-kacang dia. So, mana yang peminat pistachio, saya berani jamin ni memang sedap. So, mana yang boleh dapatkan di 9 outlet Demaris Bread sekarang.